Hai, Assalamualaikum and welcome back to channel Anak Hantu. Lain anak, lain hantu. seperti biasa bersama saya Awi. And saya Syaf. Kali ni nampak tak ada. So Yeah. saya tak nak buang masa korang. Kita pun tak ada announcement apa-apa. Kejap Betul. lagi kan baru kita borak lebih-lebih. Yang penting jangan lupa tekan button like, share and subscribe. And hit bell notification. Macam biasa. Up. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. So, Syaf, Ya, yeah, hari ni kalau saya nak bagi tahu korang semua sebelum kita nak start cerita ni, kan, cuti sekolah dah nak mula. Alah, tapi cuti sekolah tak ada dah lama sangat. Yelah, berapa hari hari? 5 hari ke seminggu lah macam tu lah. dia macam gitu Tapi lah. cuti tetap cuti. Dan cuti tetap cuti. Cuti Bila tetap ada cuti sekolah akan ada Apa? majlis perkahwinan. Betul lah Wi. Lagi-lagi dah hujung tahun. Ini dah bulan apa? 10. Bulan 10. 11-12 memang penuh. Kan? Walaupun musim hujan orang cakap. Betul. Tapi memang time ni lah banyak sangat majlis. Tak kisah, bukan setakat majlis kahwin lah. Majlis cukur jambul lah. Majlis itulah. Majlis akikah ini. semua tu kan? Yes, segala majlis semua dekat hujung tahun ni. Dan aku juga nak menjemput lah Jemput apa? ke majlis aku nanti. Bila? Hari Sabtu. Tahun Tahun tak tahu. Tahun tak tahu, Tahun tak tahu, aku jemput Tahun tak tahu. awal. Hari Sabtu. Saya pun menjemput korang semua, jangan risau. Hari Sabtu. Tapi tahun tak tahu bila lah. Kalau macam tu setiap Sabtu kena tanya Wi. Setiap satu nanti aku boleh tanya, Wi bila. Tahun Nanti bila, saya bagi tahun tahu bila. tahun bila tu saya tak tahulah. Saya jemput awal-awal, tak salah menjemput. Okay, take note korang. Sabtu Sabtu. Sebab bulan 10, 11, 12 asyik kawan yang menjemput. Aku pun teringin nak menjemput tapi tak tahu Okay. tahun bila lah So kan. kita nantikan Awi punya hari Sabtu. Tahun tak tahu. Okay, alright. So Syaf, Yeah. tajuk yang kita nak bawa ni ada tentang majlis pengantin. Pengantin. Pengantin lah, kita lebih pada pengantin. Sebab saya rasa kan, walaupun dah 2025, ada juga beberapa orang yang menghantar cerita tentang majlis perkahwinan dia. Ya. Hari pernikahan dia. Apa yang terjadi, dugaan-dugaan dia sebelum dia orang Dugaan, betul. nak melangsungkan perkahwinan dia orang. Ini cerita yang pertama Okay. yang dihantar oleh, saya ambil nama dia Aimi. Okay, Bukan nama sebenar. Ya, okay. Aimi ni cakap, Wi, aku ni waktu kejadian ni, cerita ni aku hantar, aku on the way nak melangsungkan perkahwinan. Means lagi seminggu nak melangsungkan hari pernikahan aku, hari bahagia aku. Aku dan juga tunang aku ni tak ada apa-apa masalah. Nama tunang dia ni saya ambil lah Hakim. Okay, yang perempuan ni Aimi, yang lelaki ni Hakim. So Wi, family aku ni nak cakap kuno sangat tak kuno, tapi diorang ni percaya dengan ajaran-ajaran. Contoh kalaulah aku ni contohlah kena demam campak. Ini buatan orang, sekejap-sekejap buatan orang. Kalau nampak kedai, kalau pergi kedai makan, ramai kedai ni Sekejap lagi mak aku akan cakap macam ni, kedai ni pakai pelaris. Memanglah Macam spiritual punya kepercayaan. mak dia lebih macam tu. Tapi aku ni tidak. Okay. Aku ni rasa macam setiap apa yang jadi sakit ke apa ke, ada logik akalnya. Okay. So lagi seminggu nak hari pernikahan aku, mak aku ni hari-hari suruh aku balik. Aku cakap dengan mak, Aimi ni kerja, so boleh tak bagi Aimi masa sikit. Nanti lagi 4 hari sebelum majlis Aimi akan balik. Cuti dah nak dekat. Sebenarnya minggu ni aku bekerja last. Minggu depan aku dah balik dah. So seminggu aku akan duduk dekat kampung. Dia gitulah. So bila hari aku nak balik sampai rumah, mak aku sambut aku, family aku semua sambut. Macam biasalah. Bila lagi seminggu ni macam-macam persiapan dah tersedia. Lagi 3 hari sebelum majlis akan ada orang datang pasang kemah. So aku ambil hikmat kendarat. Orang-orang kampung punya lah kan. So tak ada masalah pun dengan benda tu. Okay, orang cakap ada satu hari ni sebelum majlis, mak aku ni satu hari sebelum majlis tu dia tak highlight berapa hari lagi sebelum majlis tau. Dalam masa seminggu tu satu hari gitu. Mungkin boleh jadi lagi 4 hari sebelum majlis dia, lagi 3 hari sebelum majlis dia, macam tu. Dia tak highlight. Faham? Gitu. Jadi ada satu hari sebelum majlis aku ni, mak aku ni ajak aku cakap macam ni, time petang. Aku tengah sidai kain dekat luar, dekat ampayan. Hey Aimi, kau tu darah manis, jangan main-main dekat ampayan tu. Aku cakap dengan mak, orang nak sidai baju,
Ya, tapi nak sedai baju pusing. Jangan lalu bawah sampai. Kenapa tak boleh? Tak elok. Nanti hilang seri. Yelah. Okay. Masuk ke dapur, time aku tengah masak. Biasalah kita orang jiwa muda. Menyanyi sambil. Mak aku tegur, Aimi, jangan menyanyi. Nanti kahwin dengan orang tua. Bakal laki orang muda lagi, mak. Abang Hakim tu muda lagi. Jangan, nanti hilang seri. Asyik-asyik hilang seri. Mandi lambat hilang seri. Itu hilang seri. Aku jadi lama-lama sakit hati. So sampailah satu malam tu, mak aku cakap dengan aku sini, jom ikut mak. Ni pakai jagi kang, bawa kain batik apa semua. Aku pergi mana pula malam-malam ni? Malam-malam tak ada malam sangat. Like macam lepas isyak pukul 9, pukul 10. Okay. Lepas tu aku macam tak nak lah mak kan. Pergi mana malam-malam ni kan? Tak malam orang sejuk-sejuk ni. Ikut. Yelah. Okay, mak aku ni boleh drive. Naik kereta. Aku tak tahu dia ni bawa aku pergi rumah siapa. Sampai dekat satu rumah. Tak adalah perusuk. Macam rumah-rumah dalam kampung tu juga. Sampai dekat satu rumah ni. Rumah batu jugalah kan. Aku cakap, rumah ni bukan rumah ni ke? Tok Abah ke? Macam Tok Abbas ke? Ataupun Pak Abbas lah. Orang kampung ada panggil dia Tok, ada panggil dia Pak Abbas. Tapi aku panggil dia Tok lah sebab daripada kecil macam tu. Ayah pergi rumah dia. Nak buat apa pergi rumah dia? Ikut je. Okay, sampai dekat rumah. Adalah isteri Pak Abbas ni. Cakap, ini ke yang bakal ni minggu ni yang dah nak nikah tu? Inilah dia. Tu aku duduk. Okay, tanya, dengarlah diorang ni berborak, bergosip apa semua. Tiba-tiba Pak Abbas keluar daripada bilik dia dengan pakaian macam pakaian silatnya, tapi yang wanita. Wanita, tak adalah selempang ke apa, tak ada. Dia macam itu. Lepas tu Pak Abbas ni cakap, ini ke anak kau? Inilah anak saya tu. Cantik. Besar dah dia. Besar dah. Yelah, jomlah kita mula. Boleh. Lepas tu mak aku cakap, Aimi, dia masuk bilik tu. Buat apa? Pergilah salin baju semua. Tak nak lah. Buat apa datang sini? Kau tu nak kena naikkan seri kau. Naik seri tak nak lah. Tak nak. Mari mengepek lah. Orang nak balik lah. Jom balik. Macam degil. Pergi masuk. Mak dia cakap macam tu. Lepas tu aku cakap lah dengan mak aku. Tak nak orang ni dengan laki ni orang bukannya kenal. Tak elok lah. Betul? Cakap, bukan dengan dia. Pergi masuk salin baju je nanti. Nanti dia punya isteri ni akan tolong. Okay, aku macam masuklah. Tak apalah, aku dengar lagi. Aku malas nak buat kecoh dekat rumah orang. Aku dengar. Aku masuk bilik, aku kunci pintu. So dalam bilik yang aku masuk ni, dia ada banyak rak tau. Rak-rak macam rak-rak kayu kan. Okay, dekat setiap rak ada patung yang betul, yang dia patung boleh buka. Dalam dia ada patung lagi. So ada bermacam-macam saiz. Aku jadi takut macam ibarat, okay, kau bayangkan waktu aku nak salin baju tu, patung tu menghadap aku kan. So setiap patung tu aku rasa macam ada banyak mata yang memerhatikan aku. Faham. So aku jadi macam Takut lah macam gelisah kan. So aku ambil keputusan untuk aku salin pakaian aku dengan pakai baju berkemban dengan baju batik, dengan kain batik. Kain batik dalam keadaan yang teratur. Ni pelan-pelan semua. Saya tak tahu macam mana, saya bagi tahu dalam macam tu. Okay, bila aku nak keluar tu, aku pakai baju. And so on semua. Lepas tu mak aku bagi aku satu lagi kain batik dia. Untuk aku dah berkembang dengan kain batik, aku pakai baju. Lepas tu mak aku cakap, buka baju tu, tutup aku punya tu dengan satu lagi kain batik. Okay lah, okay, tak apa. Sampai lepas tu isteri kepada Pak Abbas ni, dia ajak aku. Okay Aimi, jom. Ikut acik. Pergi mana? Kita pergi belakang rumah. Buat apa pergi belakang rumah? Tak apa, ikut je, jangan takut. Makcik ada. Okay, sampai dekat belakang rumah. Ada satu macam bangsal, zinc tempat macam zinc sekali dengan pelepah kelapa yang dah kering. Pelepah kelapa yang dah kering tu, dengan atap semua tu. Pintu dia macam suku je dia punya dinding tu, tengah-tengah tu berlubang sikit kan. So ada satu kursi plastik. Pergi duduk situ. So bila aku masuk dekat dalam tempat tu, ada tempayan, ada macam satu set mandian. Okey lah. Okay, aku duduk. So yang makcik ni, isteri pada Pak Abbas ni, dia mandi dengan aku. Mandi. Sejuk lah malam kan. Yalah. Aku pun macam tengoklah ada bunga-bunga semua. Lepas tu tiba-tiba isteri pada Pak Abbas ni, dia ambil satu pinggan mangkuk yang macam mangkuk. Dekat dalam tu ada macam, tak tahulah, tapi warna coklat.
So dia pun sapu dekat muka aku. Kau tahu macam sapu tanah liat. Dia sapu, dia lumur-lumur kat badan aku semua kan. Lepas tu dia buka ke badan aku, dia selop-selop semua satu badan aku dia tu. Dia pakaikan benda tu. Dia pakai macam lumpur tu. Aku macam, aku tanya dia, "Cik, ni apa benda?" Inilah ramuan dia, tak perlu tahu pun. Tapi bau dia tak sedap aku tu. Bau dia busuk tu. Macam bau-bau herba, aku tak suka. Faham? Okay, tak apalah. Lepas tu okay, dia mandikan aku sekali lagi. Mandi. Aku tak dibenarkan buat apa-apa. Isteri kepada Pak Abbas ni lah yang bersihkan aku. Tangan dia lah yang menggosok. Dia duduk sana. je lah. Dia duduk yang menggosok sana, menggosok sini. Kadang-kadang aku rasa macam aku ni dinodai pun ada. Aku Betul rasa juga. macam itu. Betul. Sebab aku tak boleh buat apa-apa. Dia yang bersihkan semua. Lepas tu bila dah settle, okay, aku berkemban balik apa semua. Aku pergi masuk untuk salin baju. Aku pakai balik baju aku semua. Barulah Pak Abbas ni aku nampak. Bila Pak Abbas aku nampak, Pak Abbas cakap macam gini. Bukan isteri dia yang cakap. 2 hari kau jangan mandi. Kau biar je badan kau macam gini. Ingat, jangan mandi. Walaupun setitik air pun tak boleh kena dekat badan kau. Ush. Lepas tu, dalam otak aku macam terfikir, kalau aku nak basuh tangan, nak masak, semua tu tak boleh ke? Lah tu air kan? Sebab satu jenis air pun tak boleh. Betul. Tak apalah, aku buat tak tahu je. Bila sampai rumah, aku nak pergi mandi. Sebab memang badan aku rasa tak selesa. Kau tahu macam badan kau kena lumpur, melekit macam tu kan. Lepas tu mak aku kata dengan mak aku, kau nak pergi mana? Kau nak pergi mandi lah. Kau degil kau. Pergi masuk, jangan. Tak bagi. Aku pukul kau lagi kan. Mak aku dah marah. Aku cakap, aduh. Tak nak, aku malas nak bergaduh. Aku dengar. Sebelum aku nak jalan tu, aku nak makan. So aku cakap dengan mak aku, "Mak, aku nak makan lah." Pergi lah makan apa semua. Aku nak basuh tangan. Siapa suka basuh tangan? Kenapa aku tak boleh basuh tangan? Aku nak makan. Mesti tangan aku kotor. Kau Pak Abbas cakap jangan kena satu titik air pun dekat badan kau. Habis tu kalau orang nak makan, kalau orang sakit perut apa semua, mak aku letakkan kan tisu gulung, ada tisu kan. Gelap guna tisu ataupun kain. Lah pula. Baik. Faham sampai macam tu sekali ya. Bayangkan kalau aku sakit perut, lepas tu lah aku dah pergi membuang. Betul? Aku nak cuci, tak boleh guna air. Andai kata kena betul guna lah. kain, guna tisu. Betul juga. Lepas tu. So lepas daripada kes tu, okay, malam lepas aku decide aku tak nak makan. Tak apalah, tak boleh kan. Okay, aku masuk tidur. Bila aku masuk tidur, macam biasa hari pertama tidur tak ada apa. Tapi keesokan pagi tu aku bangun, badan aku sakit-sakit. Like macam aku ni kalau kita tak pernah exercise, jangan-jangan exercise, tiba-tiba exercise. Lengur sakit badan. Macam otot-otot semua sakit. Tu aku cakap dengan mak. Bangun pagi tu, "Mak, badan sakit-sakit bisa-bisa lah mak." Cakap, tak ada apa, itu normal. Mak dulu pun macam tu juga kan. Itu biasalah tu. Itu efek dia. Dia nak bagi kamu punya dalaman, dia buang aura-aura negatif dia tu. Okay. Ya ke macam tu mak. So pagi aku okey lagi. Aku makan. Tapi makan tu kau tu jenis makan nak tak nak kena makan juga. Yelah. Mak aku pun buatlah jenis makan. Lepas tu makan ni guna sudu, sebab tak boleh guna air kan. Air je lah boleh minum macam tu. Tengah hari, aku rasa macam makin lama kepala aku makin sakit, makin pening. So macam kerana jalan pun tu ayang. So aku decide untuk aku baring dekat sofa. Tiba-tiba aku dengar suara, tak tahu suara ayah aku ke suara abang aku. Dia kejut aku. Mi, bangun Mi. Abang aku. Bang, kenapa bang? Kau buat apa baring dekat sini? Aku tak tahu abang, kepala aku sakit abang lepas ikut mak semalam tu. Kau ikut mak pergi mana? Pergi rumah Pak Abah ke Tok Abah tu. Buat apa pergi rumah dia? So abang aku duduk. Buat apa pergi rumah dia? Tahu dia mandikan aku. Tak tahulah untuk apa. Sekejap, abang aku cakap dengan aku, "Kau mandi? Mandi bunga ke?" Mandi bunga je. Kita mandi bunga biasalah untuk seri. Tapi bang dia ada lumpur-lumpur, dia selalu lumpur. Macam tu abang, aku tak tahu untuk apa. Lepas tu lagi apa? Dia cakap aku tak boleh mandi 2 hari. Tak boleh mandi 2 hari. Kau cuba ni tengok, abang kau tengok tangan aku. Putih pula kulit kau ni. Mungkin aku ni ada seri ni kan. Ya bang. Ya, aku tengok abang ni. Betul aku tengok tangan aku. Sama je kulit aku rasa. Aku nampak aku macam putih sikit. Aku pun macam tengok bau-bau lah tu, takut bau semalam ada kan. Bau semalam pun ada lagi. Bau. Cuba kau bau. Aku bagi tangan aku dekat abang aku bau. Wangi je. Wangi aku cakap. Ni pun busuk tu. Aku ni dah daripada semalam tak mandi. Wangi tu Mi. Abang dia bau wangi. Abang dia bau wangi.
Kau ni aku rasa hidung kau sumbat kot. Aku bau. Bila aku bau tangis, bau macam orang tak mandi. Dah saya satu hari suntuk, Betul lah. satu hari lebih tak mandi. Mana ada ketiak pun bau mahtam, bau parit tu. Baeng lah. Tapi abang dia cakap bau tangan dia wangi. Oh. Dia kalau pakai lotion ke apa ke, sabun Betul lah ke, wangi. Betul lah wangi. Paling-paling perempuan kalau aku ambil lah paling-paling ni contoh kalau pakai sabun Lux kan wangi kan. Kita boleh cakap lepas mandi bau wangi. Bau Dettol ke kan wangi. Ini tak mandi langsung. Macam mana lelaki boleh bau wangi? Uish. And time tu tak ada pula dimension dalam cerita ada body mist ke tak ada. Macam tu. Okay. So bila aku risau abang aku cakap macam tu, oh mungkin betul lah kot untuk benda ni. Hasil dia lah mungkin lah. Hasil dia. Okay. Aku decide untuk buatkan kepala aku sakit. Aku masuk bilik, aku tidur. Aku tidur. Aku dengar bunyi azan, tapi aku malas nak bangun. Aku tidur je. Sampai malam aku dengar mak aku panggil makan, aku tak nak. Memang aku penat gila. Memang lesu je badan aku. Waktu aku tidur, aku ada dapat beberapa kali tau, daripada petang sampai ke malam, mimpi yang asyik tergantung. Mimpi yang asyik tergantung, ada macam satu figure makhluk, tapi tak ada muka, tak ada apa, datang and belai aku punya satu badan. Dia belai. Dia tak ada buat apa-apa. Dia datang, dia usik sini je. And aku pun tak ada marah, tak ada apa dalam mimpi aku tu. Benda yang sama? Benda yang sama, berulang kali. Sampailah satu malam tu aku tidur. Waktu aku tengah tidur tu, aku terdetik, aku nak tanya, kau siapa? Tapi dalam keadaan aku yang ingat-ingat lupa tau. Aku siapa? Cakap dalam mimpi ke apa? Dalam mimpi tu yang aku ingat, kau siapa je. Lepas tu aku tersedar. Bila aku tersedar, keadaan aku tidur tu macam ni. Uish, terlentang macam Terlentang macam itu. Jadi aku macam pelik. Aku bangun, kenapa aku tidur macam itu? Sedangkan sepatutnya kalau aku tidur menyerong. Aku tu kebiasaan mengiring macam kan. Tak ada pun tangan terangkat macam itu, macam pelik. Aku bukan tidur seorang yang ganas ke apa, tidak. Lepas tu aku keluar daripada tu, tiba-tiba mak aku cakap dengan aku macam ni, kau pergi mandi? Kenapa? Kata 2 hari tak boleh mandi. Pergi mandi. Okay lah, aku pun decide untuk aku mandi. Bila aku mandi, kau tahu tak, air yang keluar tu macam ibarat adalah bau air macam warna-warna coklat apa semua tu. Aku tak tahu kenapa macam itu. Sebab nak cakap kulit aku warna coklat, biasa saja, tak ada pun lumpur apa semalam tu semua dah mandi apa semua kan. Tapi kalau tu air coklat. Nampak macam keruh lah. Keruh. Bila sabun pun sama. So dalam otak aku mungkin berfikirlah, mungkin benda tu efek daripada sekian tu kan. Okay. Hari time majlis. Okay, lepas aku dah settle mana, hari time majlis tu, settle pernikahan. Bila aku malam tu aku nak tidur sekali dengan bakal suami aku. Aku mimpi lagi benda yang sama. Dengan benda tu? Benda tu. Tapi kali ni dia bukannya tak ada rupa. Tapi dia menunjukkan muka Pak Abbas. Figure Pak Abbas datang dekat aku, membelai aku. Aku ingat satu persatu benda muka tu. Muka dia. And bila aku terbangun, aku nampak kat sebelah aku bukanlah suami aku, tetapi Pak Abbas. So aku terkejut. Aku terkejut apa semua, aku jerit dah. So suami aku bangun, awak kenapa apa semua? So kata, tak, saya mimpi. So aku macam tu lah. Awak ni dah. Aku bagi tahu kau, selama 3 hari aku tak boleh buat apa-apa dengan suami aku. Sebab setiap kali nak begitu, aku teringat wajah Pak Abbas dalam mimpi aku. Pak Abbas. And waktu dalam mimpi aku ingat Pak Abbas buat apa pun pada aku, semua aku tidak menghalang. Aku ibarat dengar rela hati, badan aku tak boleh gerak, aku tadar je. Tapi bila suami aku minta, aku menolak. Sebab apa? Bila setiap kali kita orang nak terbayang muka nak tu, garah tu, muka Pak Abbas yang aku nampak. Faham? Selepas hari lepas 3 hari, hari keempat, barulah suami aku bertanya dengan aku, awak kenapa? Cakap, saya tak tahulah bang. Aku cerita semua benda sekian ni. Okay, suami aku bawa lah berjumpa dengan kawan dia yang seorang ustaz juga, yang mengajar di ilmu sikit. Bila sampai je dekat rumah kawan dia tu, kawan dia automatik tanpa perlu aku bercerita, kawan dia cakap macam ni, isteri kau ni kena ilmu perkenan. Ilmu perkenan ni macam ibarat bila kau jumpa dengan seseorang, orang ni berilmu, and kau nak ambil sedikit ilmu dia untuk bagi ada seri kepada kau, tapi ada habuan dia. Habuan dia adalah kau perlu bayar dengan kau punya tubuh, tapi di alam satu lagi. Kau akan rasa semua benda, tapi di jasad kau takkan ada. Bukan real lah. Bukan real, tapi di alam sana untuk diri dia sendiri. Dia macam gitu. So apa yang dia bagi pada kau ni adalah di alam satu lagi tu. Sebab kita dekat dunia ni, kita ada 2 alam. Satu alam manusia, satu lagi alam jin.
Di alam jin itulah yang dia buat kerja dia. Sebab bila kita tidur, roh kita keluar. Roh kita ni akan keluar daripada badan. Kita masih lagi hidup. Itu yang kawan dia terangkan kepada aku. Jadi sebenarnya jasad aku masih lagi suci. Tetapi roh aku yang keluar ni, yang berlega-lega ni, dah terikat dengan dia. Dia sampai mimpi-mimpi tu Ya, lah. dia sampai mimpi. Tapi ada limit hari. Sebab tu bila kau nak buat something dengan kau punya suami ni, kau akan ternampak muka orang tu. Sebab selagi orang tu tak benar kan, that's why kau tak boleh buat. Wish, dahsyat sangat tu. So dia macam gitu. So lepas kawan aku buat ke benda tu, ya memang betul pun. Aku muntah. Tapi muntah adalah benda yang isteri Pak Abbas tu sapukan pada kulit aku. Macam Dia bukan keluar apa yang aku makan. Tapi macam aku muntah balik lumpuh-lumpuh tu. lumpuh tu. Orang cakap setiap kali dia kawan dia tu alaskan badan aku dengan kain, tepuk sekali, 3 kali dia tepuk. Kali pertama tepuk muntah, kali kedua tepuk muntah, kali ketiga tepuk tu barulah keluar makan. Yang tadi tu keluar yang tak macam lumpuh tu. Yang lumpuh itu saja. Selepas daripada tu ustaz tu cakap balik bersihkan diri, mandi apa semua. Sebelum tidur tu minta suami aku pegang umbun aku, baca ayatul kursi 3 kul dan juga berselawat, ambil sedikit air dalam cawan, genjiskan kepada muka aku and tidur. Buat untuk 3 hari 3 malam. Lepas daripada tu barulah aku boleh tidur lena, badan aku ada tenaga balik. And yes, bila aku nak bersama dengan aku punya suami, tak ada lagi bayang-bayang tu. Mimpi tu bayang muka tak ada. So macam itulah cerita yang dihantar oleh Aimi kepada aku lah. Wish, struggle lah Aimi ni. Ada gitu lah. Aku tak Habis tahu. dia tak tanya mak dia pasal tu? Tak ada. Dia tak ada pula bagi tahu aku ke apa. Dia hantar sampai macam tu je cerita dia. Tapi ada kaitan dengan mak tapi dia. yang aku baru first time dengar ilmu perkenan. Mungkin ada orang yang tahu ilmu perkenan tu apa, tapi itu yang di-highlight oleh Army oleh tentang ilmu perkenan. Selain biasa kita dengar kalau naik seri tu biasa, tapi ni ilmu perkenan aku tak pernah tahu pasal tu. So kalau ada yang lebih tahu pasal ilmu tu mungkin boleh komen ciri-ciri orang tu macam mana. Tapi aku rasa apa yang Aimi lalui ni, dia struggle lah. Maksudnya nasib baik lah benda tu macam cepat juga dia usahakan nak baik. Ya, tapi dia tak adalah nampak benda-benda pelik-pelik. Tapi situasi dia tu, yelah, dia macam buatkan tak ngam lah. Dah lah dia baru kahwin. Betul. Itu yang tak ngam tu maksudnya. Yang tak ngam dia tak boleh, suami dia lah kesian. Yelah, dia nampak macam isteri dia masalah. Biasa orang baru lepas kahwin seronok, suami dia sedih. Itulah tu. Itulah maksud aku. Betul tu. Mak dia lagi. salah mak dia. Kalau dia betul, salah mak dia. Sorry tu say makcik tapi saya akan salahkan makcik. Tapi Aimi ni tak ada pun dia cakap dia salahkan mak dia. Betul dia juga, tak cakap. kita orang pula salahkan mak dia. Itulah pasal. Tak apalah. Tu mak dia bukan mak kita. Betul mak dia. Tapi apa-apa kita minta maaf. lah mak dia. Okay right, so kita jam ke cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni yang ni, kisah ni dihantarkan oleh nama dia, followers ni. Aku letak nama dia Yana. Okay. Yana dia kata dia pernah DM aku. Dia kata, Kak Syaf, nanti kalau cerita ni boleh ceritakan, ada tema yang sama, nanti masukkanlah cerita ni. Macam okay lah, biasa orang akan hantar cerita nampak pocong, nampak pontianak macam tu lah. So aku bacalah cerita macam agak panjang lah. Aku baca. Bila aku baca, yang ni bukan pasal pontianak, bukan pasal pocong. Betul. Tapi pasal isu perkahwinan ni. Okay. Bukan isu perkahwinan, masa berlangsungnya majlis perkahwinan. Alright. Dia kata cerita daripada dia. Dia kata, Kak Syah ceritalah pasal Yana ni. Semoga cerita dia ni boleh di-sharekan and jadi pengajaran kepada semua. Faham. Okay, so cerita pasal Yana ni. Okay. Yana ni kata, dia ni masa tu sama juga macam keadaan macam Aimi. Lagi 2 minggu macam tu nak langsungkan majlis perkahwinan. Okay. Dia kata 2 minggu yang dia tunggu untuk majlis perkahwinan ni adalah majlis di sebelah lelaki. So sebenarnya dia dah nikah dah pun dengan suami dia dan buat majlis dekat belah perempuan, belah dia dah settle dah. Jadi bila majlis belah lelaki, diorang plan untuk buat 2 minggu selepas tu. Jadi Yana ni kata pun, kita orang pun apa lagi yang bila ada 2 minggu, banyaklah persiapan yang macam lama lah boleh buat untuk pastikan majlis belah lelaki tu berlangsung dengan baik. Sebab 2 minggu tu macam lama juga nak tunggu. Lama. Tapi Yana ni kata dia memang sangat-sangat bersyukur majlis belah lelaki ni dia tak payah nak cara banyak. Dia tak payah nak kisah banyak. Sebab family lelaki ni terlalu baik. Memang bagus sangat-sangat family mentua dia. Daripada A sampai Z semua dia uruskan. Jadi dia ni kira macam pergi je nanti hari Khamis Jumaat tu nanti semua benda dah disettlekan daripada A sampai Z. Dia tak payah risau. Jadi benda tu dah melegakan dia jugalah. Dia rasa macam tak payah nak fikir apa-apa. So dah lagi 2 hari macam tu, dia dengan husband dia pun balik ke kampung suami dia ni yang nak buat majlis ni.
okey lah, dia pun tanya family dia nak kena buat apa, buat itu ini. Lepas tu family dia kata tak apa, semua dah siap dah. Daripada ni baju dah siap, ni dah siap, segala persiapan dah siap. Okey lah, hari Jumaat tu dia kena berinai, dia pun kena ambil baju pengantin untuk majlis hari Sabtu tu. Dia kata okey lah, tak ada masalah, setakat pergi ambil je kan, baju dah dipilih pun. And dia adalah fitting baju tu, and baju tu maksudnya dibayar, sponsor habis oleh majlis sebelah lelaki. So macam okey lah, kau terima je lah apa-apa pun. Tapi dia kata okey je. So hari Sabtu tu majlis bermula dalam tengah hari macam tu. Biasalah bila nak kahwin ni, perempuan memang banyak dia punya particular things, detail thing. Nak inai lah, baju lah, tudung lah, makeup lah. So pagi-pagi dalam pukul 5 pagi macam tu, si Yana ni kata dia dah bangun dah pagi tu, sebab mak mentua dia kata nanti orang inai dengan orang makeup nak datang pagi tu. Faham? Jadi pukul 5 pagi tu dia dah bangun dah. 5 pagi dah bangun, dia tengok mak mentua dia pun dah bangun dah masa tu. Sebab diorang ni buat majlis dekat rumah. Okey. Majlis dekat rumah. So senang je lah, tak ada benda pun kan. Bukan nak kena pergi ulang-alik tempat jauh kan. Sebab dia kata benda ni, kejadian ni berlaku, dia kata 2018-17 masa tu. Zaman tu orang masih lagi buat orang kahwin meriah-meriah. Betul. Jemputan 1,000-2,000. Harga pun murah lagi. Ya, harga pun murah lagi. Kau nak buat sekampung, kampung sebelah datang. Betul. Pun boleh. So memang belah lelaki ni, sebabkan kat kampung memang agak meriah. Satu lah, family dia agak macam meraihkan lah majlis perkahwinan dia orang. Jadi pukul 5 pagi tu dia dah bangun. Mak dia dah bangun, dengan ada orang lain juga dah bangun nak buat persediaan apa-apa tu semua. Mak dia kata, sebab mak dia dah bagi tahu nanti pukul 5 pagi tu ada make up dengan inai tu nak sampai. Lagi tu aku ni pun dah siap-siap mandi apa tu semua. Suami aku masih tidur lagi sebenarnya, sebab dia lelaki senang siap. Betul. Jadi aku pun dah bangun, aku kemas barang, tengok-tengok barang apa yang nak kena pakai sekejap lagi. Tak lama tu ada seorang budak perempuan yang masuk. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum kak, saya ni yang nak inaikan akak. Cakap okey inai lah. Saya ingat orang yang make up. Dia kata bukan, saya inai. Okey lah. Budak tu masuk, aku dah duduk dekat kursi yang aku dah set upkan kat situ. Dia pun buat inai aku. Aku ni tidur lewat juga, sebab orang-orang lain tengah mengemas, takkan aku nak tidur. Betul, setuju. Jadi malam tu aku dah tidur lewat. Pagi-pagi kena bangun 5 pagi. Aku agak mengantuk dengan dia nak inai-inai tangan ni. Tapi tak apalah, aku pun layankan. Dia inai adalah dalam setengah jam ke 40 minit inai tu. Sebab dia pakai inai sendirilah, macam inai corak macam tu lah. Bukan inai stiker tu. Bukan inai stiker. Stiker 5 minit dia dah habis. Jadi dia buat benda tu. So benda tu makan masa dengan aku rasa mengantuknya. Sambil-sambil aku tunggu inai tu dah nak habis, of course aku tunggu yang make up kan tu pula. Aku cakap janganlah make up ni terlambat kan, nanti dia akan drag masa apa tu semua. Okey, sekejap lagi tu inai tu dah nak macam dah nak habis macam tu. Seorang lagi perempuan masuk ketuk pintu bilik aku tu. Tuk tuk tuk. Dia kata, "Assalamualaikum, mana pengantin perempuan?" Lepas tu aku tengok lah, oh ni mesti kakak yang make up ni kan. Aku tengok ada seorang kakak ni, dia punya rupa dalam looks umur 30 ke 40-an. Okey. Dia pakai selendang half tutup rambut. Okay, dia bukan pakai tudung betul-betul lah, macam pakai selendang. Dia dah bawa barang-barang dia. So dia cakap, oh ni yang make up kan? Dia kata, ya saya make up. Dia kata, sorry yang lambat. Cakap tak apa, ni tengah inai lagi. So dia pun masuk dalam bilik aku. Masa tu husband aku dah keluar dah. Dia pergi bersiap ke bilik lain. So tinggal kita orang bertiga dalam bilik tu. So tukar inai, budak inai ni dia macam budak-budak asyik macam umur 20-an macam tu. So dia rajin berborak dengan aku. Bila kakak ni masuk, budak ni senyap je. Mungkin dia segan lah kot. Dia dah cakap banyak aku. Bila orang lain masuk mungkin tak selesa kan. Okey. Lepas tu bila budak inai nak habis, okey lah. Budak inai dia kata, okey kak, saya dah siap ni, saya balik dulu Cakap okey lah, dah tak nak makan dulu apa-apa sebab rasanya mak mentua saya ada buat sarapan tu rasanya. Dia kata tak apalah kak, saya balik terus. Lepas tu okey. Lepas tu budak inai tu dia macam nak senyum, tak senyum je kat aku tau. Lepas tu aku cakap, tadi budak ni macam peramah. Dan kenapa pula dia macam tak okey ke, nak kejar masa, ada pergi tempat lain ke, dia dah macam terkejar masa kan. So aku nampak muka dia macam nak senyum, tak senyum. So aku cakap tak apalah, terima kasih Dia kata okey, dia macam tu. Lagi dia keluarlah bilik, dia balik. Okey, so kakak yang make up ni pun duduk depan aku. So aku tanyalah, akak yang mak mentua saya carikan Dia kata ya saya. Dia kata tak apa, panggil je saya Kak Nurul. Dia kata nama dia Kak Nurul. Dia kata dia kenalkan nama diri dia Kak Nurul. So aku pun okey lah, make up kan lagi lama daripada buat inai. So aku pun dah readykan badan aku kat sini, dah sandar apa tu semua. Dia pun dah nak start make up. Okay, Pak. Tapi sebelum make up tu dia kata saya nak urut-urut sikit muka Dia kata macam tu. So aku pun okey lah, biasa lah. Sebab sebelum ni pun memang kalau nak make up memang dia akan urut-urut sikit muka. So aku rasa benda tu prosedur yang biasa untuk seorang make up, nak make upkan dia punya orang. So dia macam urut. Dia urut dekat sini, dia urut kat belakang leher, depan leher, bahu sikit, dekat kepala, dekat atas mata ni dia urut.
Memang aku cakap kau, time dia urut muka tu, rasa memang nak hanyut, rasa nak lelap. Rasa nak terlelap betul. Selesa sangat-sangat. Mungkin pengaliran darah kot. Kita rasa selesa. Tapi memang dia urut tu memang rasa selesa. Macam aku tak pernah rasa macam sebelum ni. Ada je orang make up massage muka. Tapi tak serasa best yang ni. Faham? Masa tu perasaan aku ni. So aku macam okay lah, tak apalah, aku biar aku cakap dia ni profesional lah kot. Mungkin dia pandai lah buat massage kan. Okay lah. Sekejap lagi tu sambil dia dah nak start makeup tu, aku cakap lah dengan kakak tu, cakap, Kak Nurul, sebenarnya saya ni tak confident sangat. Sebab lepas seminggu saya kahwin hari tu, muka saya ada breakout sikit. Jadi saya ni macam tak confident sangat. Katalah tak apa dek, biasalah tu, hormon cakap tu. Lepas cakap itulah, tapi biasalah saya kalau tak confident nak makeup ni rasa macam tak cantik je. Aku cakap lah dengan dia, macam tu luahan aku lah. Aku cakap macam tu. Sekejap lagi tu, time dia dah nak start prep muka aku tu kan, dah nak start pakai apa yang starting dia, pakai itulah, pakai inilah. Masa tu, tahu tak, Kak Nurul ni, dia cakap dengan aku, okay, yang ni akan nak buat awak untuk lancarkan peredaran darah dekat muka tau. Akak cucuk sikit lah, dia kata. Macam, lancarkan peredaran darah. Sebab tadi kan dia dah massage pakai tangan dia kan. Lepas tu dia kata ni kakak cucuk sikit tau. Lepas tu aku pun tutup mata. Lepas tu dia ada cucuk aku sini kat mata mula-mula. Lepas tu kat bawah mata. Dekat atas mata, kat bawah mata. Lepas tu dia cucuk dekat bahagian pipi ni. Cucuk tu bukan cucuk dalam lah. Macam cucuk sikit-sikit aja jauh kan sikit. Tapi aku terasa benda tu agak tajam. Tak tahulah apa, sebab masa tu aku tutup mata. Dia cucuk tajam. Tapi benda tu macam halus lah. Cucuk. Okay, lepas tu masa tu aku buka lah mata kan. Lepas tu masa tu dia dah nak angkat benda tu, aku tengok benda tu halus je. Macam jarum, tak cakap jarum, tapi batang yang halus. Halus je lah. Halus. So dia kata ni untuk melancarkan pengaliran darah dekat muka. Akupuntur. Akupuntur macam tu lah kan. So aku cakap okey lah. Lepas tu aku angkat lah cermin. Kotlah muka aku bertanda merah bintik-bintik kan. Aku tengok tak ada. Dia kata tak ada. Dia tak akan tinggalkan kesan. Dia kata melancarkan darah je macam tu. Aku cakap okey. Lepas tu sekejap aku letak kat tepi. Dia dah start dah nak make up muka aku. Ya Allah, rasa mengantuk sangat. Rasa muka aku masa tu memang, muka rasa fresh tapi mata aku rasa mengantuk. So dia pun start make up dia sampai ke hujung. So aku memang tak ada apa-apa lah, tak rasa apa-apa. Daripada awal tu dah rasa best kan. So dia pun settlekan make up aku daripada A sampai Z habis. So lepas dia dah habiskan settle muka aku tengoklah kat cermin kan. Memang aku rasa walaupun aku ada jerawat, tapi aku punya confident level tu macam tinggi lah tiba-tiba. Faham. So aku rasa macam mungkin kakak tu buat massage tadi, dia cocok itu, dia cocok ni. So hilang aku rasa tak hilang, breakout tu ada. Tapi aku rasa confident. Okay, faham. Ada macam ada aura spiritual macam tu. Aku rasa bila aku tengok, apa tu aku terus cakap, cantik lah kat makeup. Memang aku nampak muka aku nampak seri lah macam aku cakap tadi. Memang bila kita tengok sendiri, tadi kita tak confident, bila makeup nampak macam confident. So aku puji lah kat Nurul ni. Aku cakap, cantik lah kat punya ni. Dia kata, tapi masa tu dia cakap dia pesan lah. Dia kata nanti kalau macam nak touch up makeup ni berperlu ke apa, jangan itu, jangan ini. Bagi tahu lah, biasalah. Dia akan bagi tahu, MUN dia akan bagi tahu, jangan touch up ni, kalau tisu jangan tarik ni, dab macam ni je. Dia bagi tahu macam tu. So aku macam okey okey lah ni. Lepas ni tak ada apa-apa dah kot. Cakap okey lah, tak ada touch up apa dia, tak ada. Okey, akak tu pun kemas barang sebab dia nak balik dah. Lepas daripada tu aku dah kena salin baju dah. Okay. Masa tu dah pukul 6.30 juga lah. Pukul 7 dah masa tu dia settle makeup kan. Lepas tu dia dah kemas barang. Sekejap lagi tu dia cakap dengan aku, yang ni tadi akak guna ni untuk cocok muka awak. Dia kata nanti kalau awak nak guna, kalau macam rasa macam muka macam lemah, macam tak fresh up, muka rasa macam breakout macam ni, awak boleh lah cocok-cocok untuk naikkan pengaliran darah tu. Dia cakap tu. Dia kata boleh cocok sendiri. Lepas tu aku tengok lah batang tu halus lah. Batang tu macam warna coklat macam tu. Okay. Lepas tu aku cakap, okey lah, tak ada lah. Dia kata, lepas tu aku tanya juga macam mana cara dia. Dia kata tak ada, cucuk je macam ni. Cucuk je kat muka. Dia tak suruh ada mana-mana. Aku cakap, okey. Tu aku ambil benda tu, aku letak dekat satu dalam bag makeup aku. Kiranya lepas makeup aku tak guna dah benda tu. So akak Nurul tu pun balik. So majlis aku hari tu bermulalah daripada lepas aku makeup tu, bermulalah seharian tu. Okey je, makeup aku seharian memang on top. Memang aku tak rasa low confident. Aku rasa sangat cantik hari tu. Memang rasa bersemangat. Orang pun puji aku, seri naik lah, cantik lah. Walaupun masa tu aku break up, memang kalau tengok muka sebenarnya nampak aku break up, tapi orang kata aku cantik sebab aku tengok pun cantik. So seharian masa tu okey lah. Macam okey, tak ada apa-apa yang jadi. Okey,
Okay, seminggu selepas aku kahwin, cerita dia. Okay. Seminggu selepas aku kahwin, si Yana ni kata dia teringat pasal batang yang Muar tu bagi. Barang tu lah, barang yang kakak Nurul tu bagi. Seminggu lepas tu, aku ada rasa low confident tau. Muka aku break out. Aku buat sendiri benda tu. Alright. Okay lah, sebab masa tu kan aku tutup mata, aku tersedar dia buat dekat poin-poin ni. So aku buat sendiri. Aku buat sendiri. Lepas dia aku buat benda tu, aku perasan memang muka aku naik seri. Glowing up Rasa glowing, rasa confident. Okay. Lepas tu aku teruskan benda tu. Dalam sebulan macam tu lah juga aku amalkan benda tu. Tapi sebenarnya aku tak ada cakap apa-apa lah. So aku amalkan benda tu without apa-apa, tak ada tak ada baca apa-apa pun. Sebab aku percaya benda tu untuk pengaliran darah dekat muka. Ya betul. So okay lah. Aku hampir sebulan jugalah aku guna. Ya guna. Guna. Pagi-pagi kadang aku buat. Okay lah. Tapi lepas daripada benda tu, tak ada benda mistik kau jadi lagi. Lepas sebulan tu aku dah tak ada masalah breakout. Jadi benda tu aku dah simpan dah dalam beg makeup aku yang aku jarang guna dan tak guna dah. Okay, 5 bulan lepas tu aku disahkan pregnant. Okay. Lepas 5 bulan aku disahkan pregnant tu, muka aku dah start breakout. Okay. Masa start breakout tu, aku dah rasa macam kenapa muka aku breakout masa tu? Masa tu kejadian ni berlaku, aku dah tak terfikir dah pasal batang barang yang Muar tu bagi. Tapi lepas je aku pregnant, muka aku breakout, ada kejadian yang kita orang suami isteri diganggu. Oh ya. First, masa tu kita orang diganggu, Yana ni katalah, ada satu malam kita orang pernah diganggu. Masa tu suami aku keluar, aku dekat dapur. Masa aku dekat dapur tu, aku ternampak ada satu lembaga daripada belakang dia sebiji bentuk badan aku. Masa tu aku dah call suami aku dah. Cakap, abang balik nampak orang dekat belakang ni. Tak cakap tahulah tu lembaga apa tu semua kan. Suami aku balik laju-laju sebab masa tu daripada dapur aku dah nampak lembaga tu, aku dah pergi ke depan. Suami aku balik, kita orang check dua-dua kat belakang. Dapur tu memang tak ada orang. Itu first kan kita orang kena ganggu. Yang Nani kata, kita orang merasa tak best tau. Masa tu memang aku tak teringat langsung pun pasal benda yang apa-apa dah. Yang pelik-pelik lah. Yang pelik-pelik aku tak terfikir apa-apa lah. Kali kedua, kita orang diganggu lagi sekali. Suami aku, dia terpijak ada satu jarum besar dekat dapur. Jarum tu besar, boleh lah separuh jari ni. Tapi dia hujung tu tajam. Yelah. Jarum ataupun dia cakap macam lidi. Lidi lidi. Jarum lidi. Tapi panjang lah. Panjang jari ni, tebal dia macam tu. Tapi kita orang macam jumpa benda tu. Tapi nasib baik tak ada orang yang pijak. Macam kita ada orang je Koman. Hampir je suami aku. Dia besar tapi dia panjang jari lah. Tapi dia tajam kat hujung tu. Hampir je suami aku nak pijak tapi tak. Nasib baik tak pijak lah masa tu. Kita jumpa benda tu. Tapi kita orang tak fikir apa-apa pun. Just buang benda tu dekat tong sampah macam tu. Jadi aku ni pun fikir banyak kali macam, kenapa tiba-tiba ada gangguan ni dekat aku kan? Betul. Macam mana datang gangguan ni macam ni? Cakap tak apalah. Sebenarnya aku cakap, boleh kita kena pergi ni kot, pergi jumpa ustaz kot. Rasa macam ada benda yang tak okey dekat rumah ni. Cakap mungkin sebab dia pun pregnant, so maybe pembawakan budak kan, macam tak tahulah apa. Jadi dia pun decide pergi jumpa ustaz tu. Pergi jumpa ustaz, cakap ustaz, kat rumah kita orang kena kacau, jumpa inilah, nampak benda itulah. Lepas tu ustaz ni katalah, awak ni daripada family yang ada simpan apa-apa ke? Ustaz ni tanya, cakap rasanya macam tak ada. Cakap awak tak boleh rasa-rasa, awak kena pastikan dulu. Awak tanya dulu family, balik tanya family dulu, ada tak simpan barang-barang ke apa-apa. Mana tahu kan dia nak, biasa benda-benda macam ni mungkin dia kata santau, sihir, nak paskan pada keturunan saka. Macam tu lah. Ustaz tu kata, cakap tak apalah. Ustaz kata nanti tanya family tu, nanti datang balik ke ustaz. Okey lah. Balik tu aku dengan husband aku pun pergi rumah family belah aku, pergi family rumah belah dia, bagi tahu, ceritakan keadaan kita orang ni diganggu. Lepas tu tanya belah family aku, of course tak ada. Belah family aku memang tak ada guna-guna macam ni. Memang belah family aku memang macam tak ramai kan. Tak ada. Tanya belah family lelaki pun, tanya-tanya, memang tak ada. Clear macam tak ada apa-apa. Elok je semua. Lepas tu ustaz ni kata, cuba awak ingat betul-betul, betul ke tak ada barang-barang yang awak guna. Lepas tu bila aku terfikir balik, aku teringat,
Saya cakap, ustaz, aku cerita lah masa aku kahwin itu, aku cerita pasal MUA Mua yang bagi aku jarum tu. Ustaz dia kata, jarum apa Dia kata jarum ni untuk cucuk-cucuk muka bagi pengaliran darah. Tapi saya masa pregnant saya tak pakai dah. Saya pakai masa seminggu lepas saya kahwin tu. Lepas tu saya tak pakai dah. Tak apalah, awak bawa benda tu esok datang jumpa saya. Lepas tu aku pun okey lah. Aku cakap, entahlah, mungkin lah something kan. Tapi bila aku pegang benda tu tak rasa pun macam menyeramkan ke apa. Tak ada energy. Tak ada energy pelik-pelik. Jadi balik pada rumah ustaz tu, aku carilah, aku geledah barang aku. Aku geledah. Dah lama dah benda tu dah berlalu kan. Dah 5 bulan dah aku. 5 bulan stok tu. So aku kena cari bag aku tu balik. Aku cari. Aku jumpa Okay. benda batang halus tu aku cakap tu kan. Bila aku angkat batang tu, kau tahu tak, batang tu dah jadi warna hitam macam hangus. Dia tak warna silver? Bukan warna coklat masa tu. Coklat. Batang tu warna hitam macam hangus, terbakar. Lepas aku cakap, ini ke batang yang aku cucuk-cucuk tu? Betul lah, dia warna lain pun lain dah. Warna lain. Sebab aku rasa macam, ke ada orang tukar kan? Ke benda ni dah berubah warna? Lepas tu aku tunjuk kat husband aku kan. Husband aku kata, awak ada ke guna benda-benda ni? Cakap, tak ada. Yang ni untuk pengaliran darah je. Tak ada benda yang syirik akhirnya. Bukan benda-benda yang ada baca-baca. Saya tak pergi buat apa. Lepas tu dia kata, tak apalah, esok kita pergi jumpa ustaz. Lepas tu bawa benda tu, esok tu pergi jumpa ustaz. Cakap, ustaz, yang ni lah. Semasa saya make up dekat belah lelaki masa tu, ada seorang make up artis ni bagi kat saya suruh cucukkan muka sebab dia kata untuk pengaliran darah. Ustaz tu tengok. Ustaz tu baca-baca. Ustaz tu macam baca ayat Quran. Sekejap lagi, batang halus tu kan, berderai macam debu kat atas tangga. Berderai. Kan warna hitam tadi kan. Berderai debu. Lepas tu aku tengok sebab ustaz tu nampak macam batang tu rapuh. Lepas tu ustaz tu buat macam ni kan, dia jadi debu. Lepas tu aku cakap, ustaz, kenapa batang tu jadi macam tu kan? Kenapa macam ustaz kata, yang ni adalah serpihan daripada tongkat yang ada mukjizat, dia kata. Mukjizat tu maksudnya tongkat yang dah dibaca-baca. So dia ambil sumbu, bukan sumbu, kita panggil apa? Tahu tak kayu punya apa? Duri. Duri kayu kan. Kayu kan dia ada selumbar. Dia kata selumbar tongkat. Betul-betul aku tak ingat nama dia. Selumbar tongkat yang diambil daripada tongkat tu, dia dah baca-baca, dia kata untuk pengaliran darah. Tapi sebenarnya dia kata yang ni bukan untuk pengaliran darah. Ustaz tu kata. Cakap, apa tu yang ni untuk apa kan? Sebab saya pakai masa tu memang dia rasa macam muka rasa macam glowing lah. Ustaz kata, yang ni nama dia susu emas. Dia memang ada, mungkin orang ni dia ada professionality yang boleh baca-baca and bagi orang benda tu. Tapi benda ni bukannya niat untuk apa, tapi mungkin dia nak niat untuk orang ni glowing macam tu, nak macam membantulah. Tapi end up nanti dekat ujung-ujung dia tak tahu, macam sekarang dia dah bagi benda tu, tapi sebenarnya benda tu boleh dia nak cari tuan yang luar daripada out of control, yang dia tak pernah terfikir. Mungkin niat tak tahulah nak membantu, tapi rasanya ustaz ni kata bukan cara yang macam ni nak membantu orang, nak confident ke apa, bukan. Tapi yang ni nama dia susu emas. Dia macam ibarat pas dia punya barang dekat mungkin dia ada ilmu tu kan. Dia kata, budak ni macam memerlukannya, kau tak minta kan, tapi aku pasal aku bagi je lah. Sebab dia kata benda tu macam selumbar tongkat, so macam sepihan-sepihan je lah. So masa dia kata, tapi saya kena kacau. Sampai dia cakap, itulah, sampai kena kacau tu mungkin benda tu dah mencari tuan, ataupun mungkin lah Mua tu dah meninggal ke apa, kita tak tahu kan. Masa dia kata mungkin orang tu dah meninggal ke apa, jadi dia mencari tuan. So dia tengok benda ni ada dekat awak, dia pergilah mengintip awak, usah awak. Yalah, ibarat macam tuan baru lah. Lepas cakap, saya betul-betul tak tahu. Cakap, tak apalah, sebab awak tak tahu. Ini bukan dikira kurafat lah, sebab awak tak tahu. Betul. Awak ingat ni, sebab zaman sekarang ni orang banyak cucuk-cucuk ni macam tu lah. TCM, Chinese Medical, Chinese Medical apa tak nama, TCM lah tak silap. Chinese Medical ada untuk bagi nampak tegang. Chinese punya ni ada dia cucuk-cucuk macam tadi aku panca, kau cakap. So ada punya tu, tapi dia bukan dengan kaedah yang, bukannya daripada selumbar kayu, bukan. Dia ada jarum dia yang tersendiri. Dia ada needle dia tu. Needle yang tersendiri, ustaz tu kata. So aku macam, nasib baiklah dia kata, nasib baik Ayana kata aku teringat pasal benda ni. Ustaz dia kata, lepas ni kalau apa-apa je yang orang bagi, tak kisahlah, yang kita tak tahu asal usul apa, memang janganlah ambil. Walaupun kalau disahkan oleh doktor ke yang orang profesional, barulah boleh kan. Cakap,
Tapi benda tu dah lama dah Yana kata. Kalau dia tahu daripada awal, lagipun kisah ni dia kata 2017-18, masa tu tak ada exposure lah pasal benda ni. Setuju. Kau orang bagi apa ni? Orang ambil kata lah. makan makjun kau makan. Betul. Makan apa? Jamu kau kau makan. makan. Tapi kau tak tahu jamu tu daripada apa. Betul, setuju. Kononnya bau herba kat luar. Dekat dalam kau tak tahu ada Campuran apa, chemical apa. Ya, benda-benda macam tu. Betul. So Yana kata inilah cerita yang berlaku dekat dia masa dia kahwin tu lah. Tapi Yalah. membawa kepada pengalaman dia dengan husband. Tapi Alhamdulillah daripada selepas tu, lepas dia jumpa ustaz dan hapuskan barang yang MUA tu bagi tu, dah tak ada dah kena kacau-kacau. Faham. Scary-nya. Bayangkan. Ya. Bayangan je kan. Ya. Kalau bakal isteri kau, contoh macam aku lelaki kan, dia tak tahu apa-apa. Anda kata ada ni benak ubi sangat kan. Ya, muar dia pun tacap je kan. Tapi dalam diam sebenarnya apa, Dia tucuk. cucuk. Dia pun okey je semua kan. Jadi tiba-tiba dia pun Tengok malam lain. dah lah. Kalau contoh jenis yang asyik fikir logik je. memang tak percaya juga. benda ni Betul kan. juga. Dia pun anggap benda ni tak ada apa, mainan apa semua. Dia pun, Ha. sebab perempuan sekarang kan gila nak nampak Tak cantik. semua kan. Ya. Boleh nak cantik tapi kena tahu punca tu pada mana. Betul. Itu sebab dia tak buat. Kalau dia selalu buat, Ya, itu nasib baik dia berhenti tu. aku rasa dia pun canggih benda ni dekat kawan-kawan dia. Tak tahulah. Tapi Dia- takut janganlah. So itulah kisah daripada Yana. So macam gitulah cerita yang kedua. Saya boleh cakap kepada yang bakal pengantin yang akan berkahwin, tolonglah jangan buat benda kau bukan. Paling-paling pun pergilah buat botox ke apa, tak ada masalah lah. Pergilah klinik yang berapa? Pergi spa lah, pergi spa. Pergi spa baru bayar RM150, RM300 apa nak iran. Ya. Kau minta lah duit yang dekat bukan-bukan jangan. kau pergilah minta duit dekat laki kau tu. Betul. Ini kau Timely nak lah. kena mesti kau pergi spa je cukup satu kali. Dan dia scrubkan kau punya muka. Ya, betul. Dia scrubkan muka kau, dia pakaikan clay ke apa ke, mana aku tahu, aku tak pernah pergi kan, aku cakap kan. Itu lagi bagus. Dah marah pula. Itu lagi bagus. Kan, itu lagi bagus kan. Saya tak tahu, saya hanya berkata benda yang saya terfikir saja. Selebihnya jangan marah saya, wahai kawan-kawan mawa. Okay, Okey, so, alright. Awi, Cerita yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni dia tak simple, dia tak mudah, dia complicated. Aish. Tentang majlis perkahwinan juga. Pasal apa ni? Tapi perkahwinan di antara bujang dan janda. Okey. Okey Wi. Yang jandanya perempuan lah kan? Yang jandanya perempuan lah. Okey Wi, aku ni orang cakap baru berpindah kerja, bertukar tempat kerja. Kerjalah di sektor awam. Okey. Daripada sektor awam ke sektor swasta. Okey. Kerana gaji swasta lagi tinggi time tu. Faham. Jadi aku berpindah. Selepas aku dapat ke satu syarikat ini, dalam syarikat ni ada 3 department. Ada 3 floor. Floor pertama, floor kedua, floor ketiga. Jadi aku floor yang nombor 2. Okey. Floor ketiga ni semua orang-orang atasan. Okey. Floor kedua ni middle. Floor yang paling bawah ni adalah orang-orang yang pendidikannya maybe sampai SPM semua. So disebabkan aku ni ada degree, so aku nombor 2. And aku ada jawatan juga dekat situ dengan pengalaman aku. Contohlah aku ni kerja finance. Contoh. So aku bagian finance lah. So waktu sebulan pertama, 2 bulan pertama aku bekerja, aku tak ada masalah. By the way, lupa nak bagi nama dia. Kita bagi nama dia Ricky. Okey. Okey, nama dia Ricky. So si Ricky ni cakap, sepanjang aku bekerja ni, alhamdulillah adalah sama bayar dengan aku. Waktu aku bekerja tu umur aku 26. Okey, sama bayar dengan aku. Ada yang muda, ada juga yang tua, ada juga yang dah berumur 30-an. Tapi ada juga janda meletup dalam office aku ni. Umur dia baru 29. Patut meletup. Patut meletup, umur dia 29. Tapi tak ada anak. Okey. So tak tahulah macam mana dia boleh jadi janda, aku tak tahu. Okey. Tapi apa yang boleh aku cakap, dia ni ada satu projek yang dia ni berpartner dengan aku. Okey, bila dia dah berpartner dengan aku, tapi aku tak tahulah kenapa aku boleh jatuh cinta dengan dia. Orang cakap putik-putik cinta, bunga-bungawan, pelangi-pelangian, air sungai sanggup ku redah, Muncul. Roblox sanggup ku U-turn, muncul dekat situ. Okey. Aku tak tahu kenapa, tapi apa yang aku boleh cakap, yelah, dia layan aku baik. Hari-hari dia masakkan aku. Aku ni memang tak terima masakan-masakan orang ni. Sebab aku ada satu prinsip, masakan orang ada something else. Okey, faham. Itu yang mak dengan ayah aku selalu pesan. Jangan semudah-mudahnya menerima. Okey. Tapi tak tahu macam mana. Dengan dia ni, aku sendiri yang minta dia masak. Bukan dia bagi, aku je minta dia masak. Semacam pengenalan tu dia masak kau untuk aku, sampailah aku decide untuk aku berkahwin dengan dia. Okey. So apa yang aku boleh cakap, 5 bulan aku kenal dengan dia, masuk bulan ke-6 aku nak kahwin. Tak payah tunang, tak payah apa, aku nak kahwin. Tapi time tu duit tak ada.
Okay, faham. Duit tak ada. Dah ada bawa 5 pun memanglah. Duit Betul tak lah ada. tu. Okay. Kenapa aku nak kahwin? Atas desakan dia. Oh. Perempuan. Okay, perempuan ni yang desak aku untuk berkahwin. So sebabkan aku, orang cakap mungkin dah sampai masa untuk aku tamatkan zaman bujang. Ya, aku pinjam duit dengan mak ayah aku. Pinjam duit dengan kakak aku dan juga dengan abang aku. Aku ni anak bongsu. Oh, patutlah faham. Pinjamlah seorang. Majlis tak besar pun. Untuk buat majlis. Untuk buat majlis kecil-kecilan apa semua. Hantaran pun tak besar. Hantaran RM8,000. Okay. Dia minta RM8,000 tak ada masalah. Jalan. Yelah, betul. Kahwinlah kita orang. Okay. Selepas berkahwin, aku decide untuk duduk dengan dia. Tapi sebulan pertama perkahwinan, elok layanannya. Masuk bulan kedua, pelik sedikit. Kenapa? Dia menunjukkan sisi-sisi yang dia dah start queen control. Oh. Queen control. Apa dia cakap semua betul, apa aku cakap semua salah. Tapi yang aku pelik, aku mendengar. Kau mendengar? Aku mendengar, aku turut. Oh. Faham. Bayangkan bila aku balik kerja kan, ni kerja satu tempat yang sama, balik kerja je. Penat lah. Orang pergi masak, aku masak. Padahal aku tak tahu masak. Oh. Tapi dia turut je? Aku macam okey yang aku ikut. Ni pergi basuh baju. Okey yang aku sedar benda tu, tapi aku ikut. Ikut masuk bulan ketiga. Aku dah berada dalam keadaan yang macam segala apa yang dia cakap adalah benda penting dan arahan. Kalau dia rasa macam tu. Kalau pernah dalam satu situasi aku masih lagi sedar, aku nak makan, aku lapar sangat. Hari cuti aku lapar sangat. So aku pergi keluar beli makan apa semua, balik aku kena pukul dengan dia sebab aku tak bagi tahu dia. Serius lah. Memang aku cakap, tapi time tu aku tak ada je. Aku tak ada marah, aku nangis-nangis, aku tak yang saya pergi beli makan, saya lapar. Tak ada. Dia pun aku tak ada rasa macam nak marah. Apa pukul saya suami. Tak ada. Tak ada senang marah. Tapi aku sedar, tapi aku sedih. Sebab aku kena pukul, aku minta maaf macam ibarat aku ni bersalah. Padahal aku tak bersalah pun, aku suami. Kejadian tu masuk bulan ketiga. Bayangkan hari-hari aku ni ibarat macam diseksa sebenarnya. Tapi tak, aku rasa itulah tanda kasih sayang daripada aku. Tanda dia rasa masa tu lah. Sampailah masuk bulan keempat dan bulan kelima, aku dapat projek ke luar negeri. Okay, macam kena outstation. So tak duduk dengan dia. Bila aku berjauhan dengan dia, aku start menyoalkan, kenapa aku kena dengar cakap dia? Apa tanggungjawab aku sebagai seorang suami? Selama 2 bulan 2 bulan aku tak balik. So 2 bulan tu memang aku kena pergi sana dengan partner-partner yang lain. Ada 2-3 orang lelaki. Dia call aku tak angkat. Dia mention marah-marah semua, aku buat bodoh. Aku jadi macam jadi balik diri aku. Sebab tu aku tanya kawan aku, aku ni kan tak tahu kenapa lah, tapi bila aku balik rumah dekat dengan bini aku ni, aku jadi macam orang bodoh tau. Normal lah, kau baru kahwin. Betul. Standard lah kau bodoh bila kau berkahwin. Betul tak? Mesti seronok, mesti kau nak happy-happy. Mesti kau okey je. So aku pun duduk dalam satu hotel yang sama. Aku buka baju aku, kawan aku terkejut. Kau bergaduh dengan siapa ni? Aku tak bergaduh. Tapi inilah yang apa yang aku dapat ayai bila aku balik rumah dan aku buat salah. Walaupun aku tahu aku tak buat salah. Badan dia, orang cakap apa, lebam sebagai seorang lelaki. Lepas tu kawan dia pun menyoalkan, kau okey tak okey ni? Kau kahwin dengan orang yang queen control, yang control hidup kau ke apa? Aku tak rasa dia control hidup aku. Aku rasa macam bila dia sayang lah. Dia sayang aku. Tapi aku tak tahu kenapa bila aku dah jauh dengan dia, aku rasa macam cara dia tu salah. Bila jauh ni baru dia merasa. Bila jauh dia rasa. Lepas tu kawan aku cakap, aku rasa kau kena guna-guna kot. Takkanlah. Plus ayah aku yang masak. Kau masak ayah? Aku lah masak. Dia suruh masak, aku masak lah. Kau pandai masak ke? Tak pandai. Lepas tu macam mana kau masak? Aku masak je lah. Dia makan? Dia makan je. Kau makan? Sedap? Entah. Aku makan je lah. Dia suruh makan, aku makan. Dia suruh makan, kau makan. Aku makan je. Lepas tu kau yakin yang dia makan makanan kau tu? Tak tahu. Kawan aku tak menyoalkan, aku pula menyoalkan diri aku. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam itu? Sepatutnya, kenapa time bujang dia masakkan untuk aku? Betul. Kenapa aku dah berkahwin, aku pula masakkan untuk dia? Aku bila kawan aku tanya, kau yakin yang dia makan masakan kau? Aku start fikir, dia makan tak? Ke? Betul, aku tak pandai masak. Macam mana aku tak pandai masak? Aku makan pun tak ingat apa rasa, tak ingat. Cuma aku lost. Jap, aku tak tahu lah aku makan ke tak. Aku tak tahu lah dia makan ke tidak. Aku tak ingat apa rasa masakan aku. Weh, kau ni dah perit kau ni. Weh, kau pergi berubat lah. Nak buat apa?
Bukannya dia buat dosa ke apa ke. Lagi satu, yelah dia suruh aku masak je pun. Kan apa salahnya? Basuh baju tu apa salahnya? Memang betul, tak Benda salah. tu betul. Tapi kau tengok badan kau ni semua. Bila kau buat salah kau kena pukul. Macam terbalik. Patut kita sebagai suami, kita membimbing. Dia salah, kita yang didik, bukan dia didik kau. Lepas tu? Lepas tu aku terkeluar satu ayat daripada mulut aku. Kalau aku pergi beli makan tanpa minta izin dia, kalau aku kena marah, betul lah kan salah aku. Sepatutnya isteri nak keluar minta izin kita. Kita nak keluar tak perlu minta izin isteri. Tapi isteri aku cakap aku kena minta izin dia kalau aku nak keluar. Kalau tak, inilah aku punya balasan. Kau ni dah kronik kau ni. Kau ni bukan cakap bodoh, bebal kau ni. Dah pelik sangat lah. Dah pelik sangat. Tak apalah, it's okay. Balik ni kau pergi itulah. Kau pergi jumpa lah kau siapa-siapa. Kau pergi, tak percaya kau pergi tanya mak ayah kau. Mana ada Macam tu. macam gitu. Suami isteri ni tak macam gitu. Aku pun dah kahwin, kawan aku buka baju. Ada kau tak ada lebam? Tak ada lebam kan. Kalau ada lebam lain adalah lain cerita. Kau tu cakap. Kita tak apalah kan. Aku start dari situ, aku start berfikir. Habis je outstation, aku tak balik rumah. Aku tak balik rumah bini aku. Aku balik kampung. Bila aku balik kampung, aku cerita semua dengan mak aku, dengan ayah aku, dengan abang, dengan kakak aku. Masing-masing semua, kau ni bodoh ke apa? Kau baru kahwin tau. Takkanlah kau baru kahwin kau sanggup serahkan semua benda macam ni. Kau ni yang memimpin semua. Tapi betul lah, betul kan apa yang aku buat ni. Betul kan? Salah. Kau dapat bini yang macam mana ni kau ni? Lepas tu aku tak tahulah. So dekat situ bila bini aku call, dia still lagi tak jawab lah kiranya. Tak jawab. Okay. Lepas tu mak aku cakap, angkat loudspeaker. Bila loudspeaker je tekan tet, bini aku marah. Aku macam ibarat, okay, orang yang tengah duduk kan sofa, tu duduk dekat bawah dekat handphone. Yang saya minta maaf, yang saya tahu saya salah, yang Automatik jadi tu. Automatik terus macam tu. Oh, saya minta maaf, yang saya tahu saya salah. Saya balik. Dia tu, awak dekat mana ni? Memang dia marah lah. Saya tak tahu saya kat mana. Saya tak tahu. Padahal dia dekat rumah mak dia. Dia terus jadi dalam keadaan yang macam tu. Okay, abang dia tutup kan kau. Pap. Betul tu dia macam, wish, kenapa dengan aku ni? Kenapa ni? Dia macam lost gitu. Aku nangis kenapa ni? Kau ni aku rasa kau kena guna-guna ni aku rasa ni. Guna-guna kenapa? Apa jadi ni? Bukan tadi ni aku punya bini call aku. Lepas tu kau dah macam aku bela. Cakap tak apalah, aku tunggu sini kejap. Abang aku dia keluar daripada rumah, aku tak tahu dia ni gimana. Ayah aku pun cakap, dah pergi ambil air semayang, kita semayang sama-sama. Semayang sama-sama apa semua. Abang aku lepas asar tu bawa kawan dia. Tak adalah macam Pak Ustaz ke apa, tak ada lah pula. Biasa je datang kan, duduk kan. Ricky ya saya. Bawa kahwin. Dah lah beberapa bulan macam gitu kan. Aku pandang dia slack atas bawah. Sama mak ni pandang aku macam ni kan. Okay. Isteri orang mana? Isteri orang mana? Tak tahulah orang mana. Isteri umur berapa? 29. Janda. Janda. Okay lah. Ulur tangan. Dia pegang lah. Dia usap. Dia tekan. Sakit lah. Kau tekan tangan kau pal. Sakit. Lepas ni tangan kau, abang aku usap tekan. Sakit? Tak ada, biasa je. Kau ni tekan sakit. Boleh ni okey lagi ni. Dia belum jauh lagi ni. Tak apalah. Ni ikut aku. Masuk dalam bilik air. Dia ambil gayung kan. Macam gayung tu, gayung yang jenis macam baldi kecil. Baldi kecil tu kan. Tangkai macam ni lah. Yang tangkai gitu dia cedok gitu. Duduk Duduk depan jamban tu. Depan jamban. Okay, dia dekat dalam. Kepala gitu. Kan pintu bilik air. Kau duduk. Aku siramkan kau ni. Baca kau dalam hati kau tu. Selawat. Kau selawat je. Kau tak payah baca benda lain. Kau selawat. Kau pejam mata. Kau bayangkan wajah isteri kau. Kau bayangkan wajah isteri kau. Aku pun siram. Yang kawan tu pun siram. Dia tak ada baca apa-apa. Dia pun siram. Dalam jamban takkanlah nak. Tu kan. Dia pun siram. Sambil aku bayang. Rasalah basah kepala ni. Basah. Muntah banyak. Muntah angin.
keluar. Tapi bayangan dalam otak aku ni, wajah isteri aku tu lama-lama tu macam kabur hilang. Bila aku buka mata aku, dekat muntah aku tu macam ada cacing ulat-ulat dalam ulat pokok tu. Aku terkejut. Allah Akbar, subhanallah. Tapi muntah tu bukannya muntah yang jenis macam warna coklat-coklat, tak. Dia jenis muntah air, tapi ada ulat-ulat. Tapi nampak lah kalau muntah air. Kan. Mata aku dia macam, kenapa macam gini ni? Ni kena apa cakap, kena guna-guna. Kau makan banyak benda yang kau makan yang dia ni bagi ni, kau makan, kau telan je. Kalau orang tu bagi ni, kau telan je. Entah betul ke tidak, kau telan je semua benda. Sebab tu aku jadi macam tak faham sangat. Lepas dah tenang sikit, dah minum air apa semua tu, barulah kawan ni bagi tahu yang perempuan yang aku kahwin ni, dia ni sebenarnya memang daripada dulu menggunakan ilmu-ilmu untuk menggoda lelaki. So ilmu dia ni ilmu kuat, ilmunya daripada seberang. Tapi dekat aku ni, dia guna yang sikit je, ilmu untuk kontrol supaya dia hidup dia ni, dia ada hamba. Wah, faham. Dia gitu. Dia ni jadikan aku hamba je. Jadi itu ilmu yang dia bagi kat aku. Sebab kalau dia pakai yang betul-betul dia punya, daripada wajah yang kawan abang aku ni tengok, kuat ilmu dia ni. Tapi dia guna kat kau ni macam ibarat anak-anak punya je. Sikit-sikit je untuk kau ikut dengan cakap dia. Bila jauh tak ada. Lepas tu bila dekat, engkau ni, dia adalah permaisuri, engkau adalah hamba. Dia macam gitu. So kau decide lah macam mana pun. Aku ni bukan nak runtuhkan rumah tangga orang. Yelah, dia bagi tahulah. Dia bagi tahu. Aku bagi tahu kau saja. Lepas daripada tu aku tahu, aku tu call. Ceraikan kau dengan talak 3. Serius Settle masalah. Perempuan tu pagi mengamuk kalau aku banyak kali apa semua. Selang seminggu aku minta cuti. Aku duduk rumah. Aku nak pergi ke sana, aku call polis. Kenapa? Minta escort aku. Sama macam tu? Macam tu. Sebab apa, dalam pada seminggu tu perempuan tu ugut aku macam-macam. Dia ugut aku, ugut. Nak bunuh aku lah, nak itulah, nak apa-apa aku semua. So aku nak ambil barang-barang aku semua. Aku nak berambus daripada rumah dia. Sebab itu rumah dia. Betul juga. Rumah aku. Rumah dia. Aku call polis untuk escort aku supaya aku boleh keluar dan masuk dan keluar dalam keadaan selamat. Sampai macam tu? Sampai lepas settlement tu, aku minta tukar kerja tempat lain. Tak boleh. Ya, kan satu tempat kerja kan. So itulah status duda pertama aku. Duda dengan orang janda. Duda dengan orang janda. Bujang dengan orang janda. Duda pun aku seorang sekarang ni. Macam itulah cerita daripada Ricky. Tapi aku rasa Ricky ni, Bella, pengalaman perkahwinan pertama tu tak best tau. Tapi pengalaman dia jadi duda tu paling rare lah. Dia disebabkan janda lah. Disebabkan janda. Dia sebabkan janda. Tapi itu perbualan aku dengan dia yang cerita je lah. Yang orang cakap gurau-gurauan. Tapi nasib baiklah tak sampai tahap macam meragut nyawa ke contoh. Kena pukul sampai kena pukul muntah tu, nasib baik dia okey lagi. Betul. Tapi dia yang cakap yang aku ni ibarat macam hamba saja. So ilmu yang dibagi tu dari segi makan saja. Bukan dari segi pegang aku kau kunci hati. Belum lagi belum sampai tahap tu Dia bagi aku makan untuk aku dengar cakap dia je, bukan kunci hati. Dia ada ilmu guna-guna ni sampai kunci hati. Si Ricky ni betul. Kalau kunci hati ni dah lock habis. Dah lock habis. Sikit macam hidup dalam mati kau dengan dia. Dia macam itu. Dia adalah dia punya cara, ilmu dia tu. So macam itulah ceritanya. So itu cerita daripada Ricky. So yang ni cerita terakhir kita malam ni. Ya Azhar. Okay, cerita yang terakhir ni dia kata cerita ni disampaikan oleh, aku bagi nama dia Azri. Okay. Azri kata yang ni cerita dia pasal majlis perkahwinan. Alright. Yang berlaku, tapi kejadian ni bukan berlaku pada dia ataupun isteri dia. Tapi berlaku dekat adik perempuan dia. Dekat majlis perkahwinan biasa kita family berkumpul. Yang jauh balik, yang dekat ada. Semua family akan berkumpul. So Azli ni kata masa majlis dia adalah abang sulung. Jadi adik dia yang kerja dekat KL, kerja dekat Kedah, semua balik kat rumah untuk sambut majlis perkahwinan dia dengan isteri dia. Okey lah, majlis semua nak biasalah persiap, adik-beradik akan busy apa tu semua kan. So aku ni pun bersyukur ada adik-adik yang sangat-sangat membantu. Aku ada adik seorang perempuan dan adik 2 orang lagi lelaki. So memang membantulah. Adik perempuan aku ni memang banyak membantu aku dan mak ayah aku juga. Memang dia rajin lah. Aku bagi nama adik aku ni Aina. Si adik aku Aina ni memang rajin sangat tolong aku dengan wife aku. Apa-apa pun memang dia beringan tulang lah. Tak ada cakap apa itu ini, tak ada mengeluh ke apa, semua tak ada. Jadi sampailah majlis perkahwinan ni. Biasa majlis perkahwinan ni
paling sinonim lah orang cakap kan, mesti ada salam kaut. Okay, betul? So cerita ni adalah ada kaitan lah dengan pasal salam kaut ni, Azri ni kata. So dekat majlis aku, masa tu aku dah cakap dengan mak aku. Mak aku cakap dengan aku, dia kata biasa nanti orang salam, nanti dekat majlis perkahwinan ni ada salam kaut, nanti mak nak buat satu box, nanti senang orang nak letak-letak. Cakap okey lah, tak kisahlah, mak buat lah apa-apa pun, tak kisah pun. Tapi memang itu bukan adat lah, kebiasaan. Orang pergi majlis kahwin, orang akan bagi duit salam kaut tu. So benda tu pada aku biasa je lah. Okay, so aku ni pun disebabkan aku ni anak sulung, mak ayah aku ni jemput kawan-kawan dia memang ramai. Memang ramai betul. So aku ni pun tak terlepas juga jemputlah kawan aku daripada sekolah rendah, kawan aku daripada sekolah menengah, kawan kerja, semua datang. Okey lah. So masa kita orang tengah dalam majlis tu, dah tengah hari lepas sanding masa tu, pukul, tak silap masa tu pukul 1, pukul 2. Masa tu aku dengan wife aku dekat Pelamin, ambil gambar. Kawan-kawan datang ambil gambar, kawan-kawan datang ambil gambar. Ada seorang kawan aku yang aku perasan ni, dia lelaki lah. Aku tak ingat nama dia, tapi dia salah seorang kawan sekolah rendah aku. Dia datang. So aku ni nak memikirkan nama dia, aku dah tak ingat nama dia. Tapi dia tegur aku, dia kata, Azri, kata, apa ni, selamat pengantin baru kan. Dia kata nak ambil gambar. Aku kata okey lah, tak ada masalah. Tapi aku duk ingatkan nama dia, aku tak ingat. So lepas dia dah ambil gambar, dia dah balik, orang lain pula datang. So benda tu aku dah lupa dah benda tu. Okey lah. Lagi majlis pun habis dalam pukul 5 macam tu. Okey lah, dah habis, semua orang dah penat. Aku dengan wife aku dah penat, family semua dah penat. Okey lah, kita orang pun dah kemas-kemas. Aku pun petang tu dalam pukul 5, pukul 6, aku dengan wife aku pun masuk bilik. Kita orang tukar baju, nak merewang kemas. Basuh piuk lah, apalah kan. So aku pun masuk bilik. Masa aku tengah nak tukar baju daripada baju pengantin kepada baju biasa nak mengemas, wife aku ada dalam bilik. Aku buka baju, buka seluar, cabut samping semua. Aku terseluk dalam poket aku. Aku rasa ada satu sampul. Lepas tu aku teringat, tadi ada kawan-kawan aku yang ambil gambar kat depan. Dia tak bagi salam kaut tu kat mak ayah aku kat depan. Dia bagi kat aku direct. So adalah dalam 3-4 sampul dalam poket aku. So aku angkat sampul tu, aku letak atas meja sambil aku nak tukar baju, nak bersiap. Jadi wife aku bersama, wife aku pun siap-siap. Lepas tu dia katalah, ni duit dalam sampul ni duit apa pula? Wife aku tegur aku lah. So aku cakap, tak, ni tadi yang kawan-kawan abang tadi, salam-salam abang, dia bagi salam kau ni, abang letak dalam poket sebab tak ada orang nak pas ke mak dengan ayah jauh dekat depan. Abang tak ada poket. Lepas tu wife aku, dia belik-belik sampul tu. Dia belik-belik, dia kata saja je lah nak tengok duit dalam tu. Masa tu macam tak ada benda, tak ada rasa apa-apa. Normal lah orang nak cek-cek duit kan. Dia buka, dia kata. Lepas tu dia pegang ada satu sampul. Dia kata, bang, satu sampul ni macam ada duit shilling lah. Dia kata. Cakap, duit shilling? Cuba buka tengok kan. So wife aku pun buka sampul tu. Dia buka pelipat sampul tu, dia tunjukkan. Dia tengok, dia tunjuk kat aku. Cakap, ada duit shilling. Lepas tu aku cakap, entahlah, ada pula perangai orang bagi duit shilling Cakap, tak apalah, tak kisahlah. Lepas tu wife aku tutupkan sampul tu, letak sampul-sampul tu balik atas almari solid macam tu. Kita orang pun siap-siap nak keluar mengemas. Okey lah, daripada pukul 6 petang tu sampai nak pukul 8, pukul 9 tu semua orang mengemas kat luar. Dah nak dekat pukul 9, 10, semua ahli keluarga dah duduk dekat tengah rumah, dah berehat. So malam tu biasalah kalau majlis perkahwinan, kita buka hadiah lah, kita duduk dengan family makan-makan. So malam tu pun kita duduk family ramai-ramai dekat ruang tamu tu, buka hadiah yang orang bagi. Buka satu, dapat periuk nasi lah, dapat vacuum lah, dapat itulah, dapat inilah. Sampailah dah buka semua hadiah, nak kira duit salam kahwin. Jadi masa nak kira duit salam kahwin ni, mak ayah aku ada semua ada. Tak ada, benda tu biasa je. Sebab sebelum ni sepupu-sepupu aku yang kahwin pun, kita orang selalu je tengok orang kira-kira duit tu, tak ada masalah pun kan. Kira-kira. Jadi gitu, wife aku teringat masa orang mak ayah aku tengah kira. Wife aku kata, abang, tadi kan awak ada dapat duit salam kahwin kat dalam bilik, ambil lagi kira sekali. Lepas tu cakap, lah, ambil lagi kira sekali kan. So masa tu aku nak bangun pergi bilik ambil sampul-sampul yang aku letak atas almari tu. Adik aku yang Aina ni, dia kata, tak payahlah, biar Aina ambil kan, sebab Aina nak pergi dapur sekali. So aku macam, okey lah, pergilah ambil kan. So Aina ni pun pergi dapur. Dia dah pergi dapur ambil air lah, ambil sampul tu sekali kat bilik aku. Aku pun duduk je kat depan dia. Sekejap gitu Aina tu datang. Aku tengok dekat tangan dia, dah tak ada dah sampul-sampul yang dekat dalam bilik tu, tapi dia dah pegang duit tu direct. Kayaknya mungkin dia dah buang lah sampul tu. Tinggal duit dia. Dia kata, bang, kenapa orang ni bagi shilling? Lepas tu aku tengok, itulah memang tadi pun kakak aku tengok dia bagi shilling. Lepas tu kita tengok lah, Aina tu pegang shilling tu dengan ada beberapa keping duit.
duit shilling 20 sen lama. Okay. Yang tulisan 20 tu jijik dia besar. Cakap 20. Cakap, tak tahulah kenapa shilling. Tak apalah, kira lah sekali kan. So lepas Ainan dia pegang, dia bagi kat mak aku untuk kira sekali. Kira. Okey lah, malam tu lepas dah habis kira, semua orang dah penat, semua orang tidur. Okey. Masuk bilik masing-masing, dah kira ni. Okey lah, tak ada apa-apa lah malam tu. Pukul 4 pagi, aku terjaga sebab dengar ada orang menjerit dekat dalam rumah. Okay. Lepas tu aku dengan wife aku tersentak lah. Aku pandang wife aku, siapa pula menjerit kan? Sebab masa tu aku expect wife aku menjerit lah. Tu rumah aku. Betul. So maybe wife aku tak selesa duduk rumah aku ke. First time kan dia tidur. So aku tengok dia, cakap, bukan dia. Lepas tu wife aku tanya, siapa yang menjerit? Lepas tu kita orang duduk bangun, keluar daripada bilik. Masa tu kita keluar je bilik, tengok lampu rumah dah terbuka. Lepas tu masa tu kita orang kelam kabut, tengok mak ayah kita orang dah kelam kabut, pergi kat bilik Aina ni, adik aku. Rupanya yang menjerit tu adalah Aina, adik aku. Lepas tu mak aku cakap, tak tahulah kenapa Aina ni tiba-tiba menjerit tadi. Dia kata dia nampak ada benda dalam bilik dia. Lepas tu aku cakap, kenapa? Apa ni? Asal pula ada benda apa? Dia nampak ada pencuri ke apa? Cakap tak tahu. Dia menjerit kan. Lepas tu lagi mak aku bawa daripada Aina ni, daripada dalam bilik, dia bawa keluar dekat ruang tamu. Dia Allah, Aina ni, adik aku Aina, dia dah berpeluh, dia dah menggigil. Mak aku pegang badan dia memang panas gila. Malam tu juga mak ayah aku bawa adik aku pergi klinik. So aku dengan wife aku tunggu kat rumah je lah. Dia balik, doktor kata dia ni demam panas. Okey lah, lepas kejadian malam tu dia jerit, almost 3 hari dia demam panas yang tak kebah. Memang demam panas yang duduk je dalam bilik. So aku ni memang kesian lah sebab dia satu-satunya adik perempuan aku lah. Yang dua lagi kan lelaki kan. So aku macam, dia penat sangat ke tolong aku kat majlis sampai kena macam ni lah, demam sampai demam sangat-sangat kan. So aku macam tak apalah, sementara ni memang dia tak start kerja lagi pun, dia kerja tapi dia ambil cuti kan. So aku tengok keadaan dia, memang dia nampak macam lemah, demam dia memang tak kebah. So mak aku cakap, ni macam mana ni kan, kenapa ni boleh jadi demam? Cakap tak apalah, dah ada ubat doktor tu kan, makan dulu. Okey lah, sekejap lagi tu, malam yang seterusnya, ada satu malam lagi, dia menjerit lagi sekali. Pukul 4 pagi juga. Lepas tu mak aku cakap, mak dah tak sedap hati lah, kenapa adik kau ni? Lepas cakap, tak apalah, apa tu kita nak buat macam mana? Cakap, tak apalah. Mak dia kata dia ada kenal seorang macam makcik ni yang boleh berurut lah, kot lah, dia penat sangat badan dia faham. Salah urat ke apa kan. Kata tak apa, mak panggil seorang makcik ni, dia kata makcik kat kampung tu. Okey lah. So makcik yang tukang urut ni datang ke rumah untuk tengokkan si Aina ni. Makcik ni pun masuk bilik Aina dengan wife aku pun sekalian dengan tengok kan. So aku dengan ayah aku dengan adik aku semua duduk kat luar, cakap okey ke tak ni adik aku kan. Lepas tu sekejap lagi tu, lama tu, waktu tu makcik tu datang lepas maghrib ni tu, aku dengar adik aku tu menjerit lagi semalam tu. Tapi kali ni dia jerit macam mengilai. Memang macam lepas tu mengilai. Lepas tu aku dengar, betul, aku dah pandang bapak aku dah. Aku pandang adik aku macam, ini Aina ke bukan ni? Macam kenapa adik aku sampai tahap macam ni kan? Macam takkan sampai macam kena rasuk. Apa pula kan, daripada demam kena rasuk, macam tak ada kaitan langsung. Lepas tu sekejap lagi tu makcik tu keluar dengan mak aku. Lepas tu mak aku kata, ada orang dengki ni. Mak aku cakap kenapa kan? Lepas tu mak aku cakap tak apalah, sekejap lagi lah cerita kan. Lepas tu sekejap lagi makcik yang tolong ubatkan Aina tu, dia bagi Aina macam minum satu air ni, dia baca air, tak tahulah, mungkin dari ilmu kan. Baca kan, adik aku terus malam tu dia macam lelap lah. Lepas tu malam tu aku memang tak ada borak dengan mak aku, tapi malam tu adik aku pukul 4 pagi tu dia tak jerit dah. So esok pagi tu time sarapan aku tanya mak aku, cakap kenapa dengan Aina sebenarnya? Cakap semalam dia kata Makcik Kiah ni, aku bagi nama Makcik Kiah kan. Makcik Kiah ni kata ada orang dengki dekat aku dengan wife aku, tapi benda tu kena dekat adik aku. Aku cakap macam mana pula boleh kena dekat adik kan? Kenapa? Apa adik buat salah? Dia kata orang ni mungkin hantar melalui barang ke apa ke, tapi kena dekat adik. Lepas tu aku terfikir, barang? Lepas tu aku terfikir, siapa je yang dengki kat kan? Tapi Makcik Kia tu kata, mak aku cakap, Makcik Kia tu kata orang ni mesti orang yang kenal. Orang dekat lah. Orang yang dekat. Lepas tu aku pun duk fikir, siapa. Lepas tu aku macam, okey lah tak apalah, aku macam tak tahulah siapa lah. Tapi yang penting adik aku dah sihat.
Okey macam tu. Lepas kejadian adik aku dah sihat, adalah dalam sebulan lepas tu, aku dah tak duduk dalam rumah mak aku. Tapi aku ada seorang kawan aku ni daripada sekolah rendah ni, aku kawan dia sampai sekarang. So aku cerita kat dia, aku tak nama dia Farhan lah, member aku ni. Aku cerita kat Farhan, kau tahu tak, adik aku kena macam ni, orang kata sebab dengki kat aku, tapi kena kat adik aku. Lepas tu member aku Farhan ni cakap, kau tahu tak, masa lepas kau kahwin, ada seorang member kita sekolah rendah ni ada buat status pasal kau. Dia cakap, cakap kenapa? Cakap dia buat status apa? Sebab aku tak nampak, memang aku tak perasan kan. Mungkin kau tak perasan masa tu kau tengah busy. Status kan macam sekejap je dah hilang kan, 24 hours kan. Dia kata dia punya status macam tertuju dekat arah kau, macam dengki yang kau ni dah kahwin, macam tu ada kebahagiaan. Aku cakap siapa? Lepas tu dia kata ada budak sekolah lama. Lepas tu aku tiba-tiba terrecall orang yang ambil gambar kat aku masa majlis kahwin tu. Yang aku tak ingat nama tu. Dia kata, lepas tu aku cakap lah, ada seorang tu lah budak sekolah dia kita. Aku Yang cakap tak dia pernah dijemput tu. Aku jemput tapi aku tak ingat dah nama dia. Faham. Aku jemput, bukan aku jemput seorang. Aku jemput macam hantar kat grup. Okey, faham. Aku jemput random lah. Faham. Jadi siapa datang. Jadi aku cakap dah dengan Farhan ni, ada seorang ni aku tak ingat nama dia. Aku bagi tahu lah dia macam rendah-rendah. Lepas tu dia sebutlah nama member aku, aku tak nak sebutlah nama dia kan. Lepas tu aku cakap, yang tu lah. Dia kata, kau nak tahu tak, lepas jemaah aku cerita kat Farhan, balik majlis tu ada salah satu sampul aku tu yang ada duit shilling. Farhan dia kata, dia ada bagi kau ni ke, duit ke? Cakap dia memang ada bagi aku duit salam kau tu, tapi aku tak tahu yang shilling tu tak ada nama kat sampul tu. Betul. Lepas tu Farhan kata, tak tahu, aku tak nak tuduh, tapi boleh cakap dia tu yang bagi duit shilling tu. Sebab duit shilling ni dia ada aura yang boleh bagi energi untuk paskan sesuatu tu sampai kepada orang lain. Lepas tu cakap, tapi aku rasa yang buka tengok benda tu wife aku. Lepas tu cakap, iya ke wife kau yang tengok, wife kau yang pegang? Lepas tu bila kawan aku cakap betul ke wife aku yang pegang, aku fikir balik, wife aku tunjuk je kat aku. Betul. Yang pegang dia buka tunjuk gitu je. Yang pegang, yang buka sampul tu Adik aku. Lepas tu aku fikir, yulah aduh. Lepas tu aku memang kesian lah kat adik aku, tapi nasib baik benda tu adik aku dah okey. Lepas tu kawan aku yang Farhan tu nasihat kat aku, dia kata sebabkan kita ni macam dah tahu kan siapa yang buat kan, better kau berhati-hati dengan dia. And janganlah up status apa-apa. And jangan bagi tahu orang pun yang kau ni macam terlalu, kalau kau nak menunjukkan kebahagiaan, kau jangan tunjukkan dekat dia. Takut nanti dia akan hantar lagi dengan cara yang lain. Sebab dia dengki dekat kau, mana tahu dia nak hantar lagi. Dia mungkin tak tahu benda tu berhasil buat kat bini kau ke, kat adik kau, dia tak tahu. Yang tahu dia dah hantar. Jadi kau jangan cakap lah apa-apa. Cakap, tu lah. Sebab dia kata memang tak rapat pun dengan budak lelaki tu, tapi tak tahulah apa masalah kawan sekolah rendah ni yang dia tak rapat ni, yang dengki sangat dengan dia. Mungkin tak suka tengok kebahagiaan ke apa kan. Tapi itulah cerita daripada si Azri ni pasal duit salam kahwin. Betul. Aku kan jenis tak suka kalau orang jenis dengki-dengki kan. Dengki-dengki. Sebab bagi aku, kalau manusia ni tak ada siapa kacau kita, kenapa kita nak kena kacau dia? Kan? Macam banyaknya masa kau nak kacau orang. Betul lah. Ni bukan apa. Sebab saya ada satu pemikiran yang, saya tahu tak semua orang boleh macam itu. Hati manusia lain-lain kan. Betul. Tapi kalau kita tak ada kacau kehidupan orang, kenapa orang nak kena kacau kehidupan kita? Kenapa orang nak kena dengki? Tak puas hati, sedangkan Tuhan tu dah aturkan jalan masing-masing. Betul. Tuhan tu dah aturkan, patutnya terima. macam itu. Kalau kau tak tengok orang bahagia, maksudnya kalau kadang-kadang dia tak bahagia, jadi tengok orang bahagia tak suka. Why? Kan? Orang tu memang layak bahagia kot sebab dia usaha. Kau pun layak bahagia, cuma dengan cara kau teruslah kan. Cuma itulah, kalau cakap dengki ni memang sampai kiamat pun takkan habis. Betul, sebab sampai hati manusia ni lain-lain. Kadang iman tu tunggang terbalik. Kadang kita tak boleh nak cakap apa. Belum tentu orang yang semayang tu hatinya baik, belum tentu orang yang tak semayang tu hatinya busuk. Kadang-kadang susah lah nak cakap hati manusia ni. Memang lain-lain. Lagi depan lain, belakang lain kan. Jadi susah-susah. Kadang orang tu tiba-tiba kita ingat dia baik. Baik rupanya dia lah paling jahat tu. Dia lah dalam diam yang nasihat, tapi dia rupanya yang belakang cerita. Dia lah yang tu. So ambil lah pengajaran daripada kisah yang kita orang dah sampai kat korang malam ni, pasal dengki apa tu semua lah. Itulah tu. Itulah cerita kita pada malam ni. Dulu tu kan. Habis dah 4 cerita. Habis dah 4 cerita. Yang mana nak kahwin, nak tunang, nak kahwin, nak buat majlis bulan 10 11 12 ni, saya ucapkan selamat. Selamat pengantin baru. Dan selamat. Semoga dipermudahkan. Amin, insya-Allah. Amin. Selamat pengantin baru. Abi dah nyanyi dah. Nampaknya. Jangan lupa datang majlis saya di hari Sabtu. Tahun bila tak tahu. Kita tunggu announcement. Ya, kita berjumpa lagi di Lain Anak, Lain Hantu.
Tapi cerita last tu dengki. Aku tak boleh. You Tu kenapa? Sebab kita hidup manusia ni memang ada banyak dugaannya. Jangan dengki dengan keindahan orang lain, keseronokan orang lain. Kita dah tak kenal dia. Betul. Kita tak kenal, dia benci kita. Kita tak kenal dia, tapi dia benci kita. Macam mana tu? So hati dia busuk ni. Menjawab dia. Menjawab